Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Ayah dan Imbanza. Alright guys, jadi kali ni aku dengan member aku akan main satu game daripada Roblox, iaitu 3am Fishing. Yang ada dalam game ni Mirul, Ifan dan juga aku. So guys, tanpa melengahkan masa, let's get start the game. Takutnya use headphone for your experience. Apa terima kasih. Dia lah kami berdua pakai headphone. saya dah pakai headphone dah. Akan mendapatkan experience sangat hebat. Apa yang terdepak apa ni? Look at the info board. Semula dia sadanya Dah lah, first person tu. Wih. Alah berjalan ayam tu. Tanya gitu. Ada ni tu. Ada bateri tu. Apa ni? Kita baca lah. Tengok baca. Well, whatever. Rumor regarding fish and initial sighting of remain unconfirmed. Astagfirullahaladzim. Apa ni? Kenapa ni? Pick up the ladder. Ni ada tangga. Find the map. Weh, tak tahu kena masuk. Guys, mana kau Van? Weh, bunyi weh. Weh, aku tak buat. Keluar balik. Asal lagi? Okay. Dia suruh cek peta. Dah, aku dah cari. Mana? Nombor 3. Ada peta. Tengok, dia kena situ. Kita tak ada. Oh, ada. Okay, lepas tu bye. Ni tadi kau kata mancing. Mancing lah, sabar. Ada stamina lagi ni. Mana video ada stamina tu. Kenapa gelap sangat ni? Power bank pula. Mana tu? Mana ni? Okay. Go to the big shed. Tu ada stamina, tengok sikit tu. Dapat 87. Ada kunci lah. Apa tu? Tengok apa sih? Mancing lah. Boleh fish tu. Fish. Tengah mancing. Dah sikit. Apa tu dapat? Ambil. Dapat carp. Dapat saya. Apa tu? Air. Botol air. Air? Nak Nak tengok ke nak mancing? Mancing je lah. tak nak ambil? Aku tak nak. Ha? Tak nak ambil. Tak nak mancing. Saya nak mancing. Oh, engkau seorang ni kau boleh mancing? Kenapa kita tak boleh mancing? Dia seorang-seorang lah. Okay, aku dah selesai mancing. Cuk seorang. Mancing lepas? Oh, lepas. Oh, dia seorang-seorang je. Yang lain, korang tengok. Anjay, dapat 1 kilo ikan. Okay, next. Dah. 1 kilo, aku dapat 2 dengan 3 tu. Bala gacau. Ni dia pula. Tak nak ambil ke botol tu? Dah. Ya, aku rasa kalau ambil botol tu, dia terus ni tu. Terus ke ni. Sambung dia punya ni. Terus kat horror dia. Waiting for you. Alamak. Dimension nama aku tu. Dimension nama aku. Dimension nama aku lah. Maksudnya apa tu? Guys, kau tu ni pick up botol. Run to the gate. Lari tu. Gate. Lampu pun tak mancing tu, gelap tu. Guys, mega. Guys, ya Allah. Kenapa merah ni? Dia boleh stamina habis tu. Mati boleh stamina habis. Aku slow. This is the end. Tak berdiri. Ya Allah, terkejut tu. Duduk.
Run to the gate, run. Tinggal 2 lane je. Cuba. Keluar. Lari. Okay. Mirul lagi, Mirul. Mirul selamat tu. Ini lagi. Apa yang dia jadi kunci. Ayo Mirul. Mirul, lari. Injap sini lah. Oh, dia kalau Ya, aku dalam kalau merah ni dia dekat lah. pisang. Jiggle. Gunakan kuasa anda. Ha? Apa? Jiggle. Jiggle. Ini bukan PUBG. Boleh. All the way. Bisa. Kenapa aku macam weh, dia aku fikir dia jauh lagi. Dah kat sebelah aku kau. Dia kalau merah tu dia dekat ke? Dia botol. Dari mana? Dia datang dekat. Aku dengar bunyi dia. Ada. Dengar bunyi. Kena. Kena. Tak tahu no. Ending. Dia ada berapa ending? Lobby. So, okay. Aku rasa kena Balik. Kita balik. kena try lah pergi dekat tu. Botol tu dia ada kunci kan. Cubalah. Jaduk aku tak ada. Sejuk. Kita cari lagi satu ending. Cari satu lagi ending lah. Betul lagi. Aku tak tahan pun dia kejam sikit. Seram. Ada ni Sebentar ya. dan Saya mau ada ke tandas. ending lah. Sebentar ya. Saya mau ke tandas. Gua kembali. Yo. Let's go. Kita sambung. Semua dah ada? Ha? Semua dah ada? Aku dah ada. Mana? Dia kalau ending kedua apa? Yang kedua semua keluar kot. Apa nak? Jom kita try. 3 pagi guys. Okay. Second game. 3M Studio. Let's go. Memang best experience. Sangat best experience. So much. Okay, kita dah tahu. Apa lagi? Tangga. Okay. Jom. Bagi speed run lah. Dah lah, aku dah masuk dalam. Aku cepat tadi. Jom. Kita dah boleh sikit-sikit. Nak dapat ending kedua. Tak apa, jalan langgar-langgar ni. Mana aku tahu. Sabar dok. Tunggu saya. Kalau lari dia bagi stamina habis tau. Nanti dia jadi macam ni. Lambat refill. Dia kalau skrin tu merah maknanya dia dekat lah. Kalau dia jadi merah dia dekat juga. Bad shape. I can see the bad shape. Bait dengan black. Ya. Gini lah, lepas orang settle mancing tu, kau pergi kutip botol. Try tengok apa jadi. Ya, tak payah ulang. Ya memang lah. Ipan dah Dia cakap. ingat dia. Okay, aku standby. Kita standby belakang ni dulu. Okay, steady ya. Ui, base. 2 kg. Okay, sudah. Bagus. Dah. Dia keluar dah botol lah. Let's go. Eh, Kali ambil botol kena jump scare ingat. janganlah. Kalau Cuba. ambil botol kena kejar Lagi-lagi kena kejar. Ni pick up. You need to leave 3 AM. Dah pukul 3 dah gila. Tiga dah. Kepala je. Aku dah kata. Lagi teruk kena. Mana jalan tu? Aku tak lari je ni. Oh, masak aku. Aku tangkap Oh, lepas. Ui, dah. Mana? Jam, kau kena tangkap ke? Tak, aku lepas. Aku tak tahu kat mana. Gate. Generator kau. Jam, kau hidup lah. Kau terangkat dah. Hidup. Cuma aku tak tahu kat mana ni. Aku macam lagi sorry lah. Kita orang ni. Mana? Kan cek. Itu macam mission dia.
Aku jauh sangat ni. Aku mirror tadi lari je tu. Aku tak pasal nak ambil belakang aku siapa mirror. Aku on the way. Apa lah saya. Dia bentar baik. Weh jangan tu. Ni dia ada dekat dengan ni aduh. Tunggu. Aku nampak kau. Tu belakang. Ni mana? Okay guys. Ready eh? Siapa nak check? Oh. Aku cek. Weh siapa cek? Apa ni? Light ini gas sink. Ampun ni gas sink pula. Bisa. Nak minyak. Oh ni. Ni. Dekat je. Dia ada satu. Oh, tiga. Satu di belah sana tu. Jauh. Lagi satu. Game down. Aku mirror isi. Ini sih. Lagi satu. Dah. Asyik. Lagi Kau satu. dia tinggal lah. Ha? Kau cari bush macam aku ni lah. Tempat bush ni kau boleh jumpa. Oh iya ke? Macam mana nak ni? Jack lah jumpa. Tapi orang ganti ni. Tak. Macam ni. Asal aku kabur. Isi lah gas sink weh. Siapa ada gas sink? Ada. Isi. Oh aku ada. Sorry. Okay dah. Okay. Apa ni? I need to find gas sink first. Apa ni? Campsite might have answer to get out of here. Okay. Oh, tak. Okay, 70 tu. Habis lah. Kita jalan sama lah. Okay guys. Gelap ni. Semua pergi tempat kuning kan? Okay betul tu. Apa hujan ni? Pula. Jadi kalau dia tak dekat Malaysia kat sini hujan. Kau kena cari. Kena pandai lah cari bush ni tengok sekeliling. Boleh. Ada kabur. Kabur. Unlimited. Spring. Apa tu? Ada apa? Yang macam Apa ni? 2,000. They talking about the board. Bila have reported things look 3. I guess I have to check that out before they close up permanently. Janganlah semua ni kau nak check tu. Keluar lah. Someone was here Ni recently. lagi mantu. I hope the ten. Apa je? Apa tu? Apa tu? Apa ni? Ya, Apa lele ni? Apa ni? Apa ni? Tolong saya tak nak salah satu dari tu duk. Keluar daripada tu. Dia keluar. Entah. Ya, awak makin seram. Dia kata kita kena lagi. Aku rasa pengen kena lagi. Aku hilang. Tak. What was that? Apa itu? I don't want to stay here. Go to canopy. Ni peti dia. Ha? Mana? Sana tu. Tu. Jauhnya? Dia kata jauh. Bateri aku nak habis ni. Ya. Dia kejap lagi. Jalan terang. Gelap. Boleh buka. Dia kalau apa sampah-sampah banyak ni. Apa ni? Sini lah. Aku lagi tadi. Aku dapat ni tu. Dapat kal. Ni kat tangan aku. Pada. Tak balik. Ini ending ini lain ke? Aku rasa ini satu lagi lah. Tak ada jujur. Kena kumpul. Kalau kita Lagi. Jom lah. tengok sekeliling kan cari bush tak. Boleh bos. Tak payah spring ni tak ada lagi. Kumpul energi tu. Tak lah mana. Jalan. Ini ada lagi. Ada lagi. Ada lagi tu. Memang kena ada sekeliling. Kau jumpa ambil. Ni Ranger key. Apa ni? Ranger. Kabur tu. Ha? Kabur kat aku. Tolong duk. Okay. Penat. Kau penat. Sekejap aku ambil kunci. Dah. Follow. Dia. Lain Run back to campsite. Campsite.
Tengok energy. Oh Tak no. boleh. Ini je nak habis. Oh no. Mati aku ni. Tak. Okay. Aman. Campsite. Lambat gila macam mana habis. Campsite. Tak mana nak naik. Lambat tu. Habis cepat. Campsite. Cepat. Jangan. Ramai korang. Tu lah. Orang kata jangan nak. Lu bagi asal. Mancing pukul 3 pagi. Tak boleh sampai. Jadi bos, jumpa bos. Masuk bos. Apa ni? Ranger cabin, bed shed. Apa ni? Buat nak. Nak orang should check ranger cabin and bed shed spot tu. Nak kena pilih. Boleh balik tak? Get key. Ambil kunci Balik gate mana ni? Kita tadi dekat ranger. Kita ambil kunci ranger tadi kan? Entah. Bismillah. Aku rasa ranger cabin. Okey tak? Ikutlah orang mana. Mana lagi kat? Jangan lagi je dulu. Tengok back. Tak lari lah. Tengok map. Gelap. Ni lah bawa lampu. Macam nak tengok map tu? Itu pasal lah. Kita pasal lah dia sayang kan. Nak ke mana ni? Get key. Ya apa ni? Asal gate key. Kira ranger cabin. Mana ke dekat? Aku dengar something tadi. Macam dia menjerit Memang sound dia. Memang sound dalam gate ni. Mana Oh, gate ya dia? Gate So cabin. kita purpose attack ke dia dengar. Ha? Gate key kat sana. Gate cabin ni. Dia depan ni je. Gate key depan ni je. Tak lagi. Weh after bateri tu. Sang. Tak, Ranger cabin ke? aku pun tak ada bateri. Takut ada bateri sana. Tandas Apa tu lagi boleh. ada? Ranger cabin. Terus tandas tu bagi. Masuk tandas. Apa ah? Anda tak bagi. Gila. Ya. Ranger cabin. Ranger cabin. Ranger. Ya. Ranger cabin. Ni aku makin seram. Jauh tempat dia ni. Cuba. Dah ketiga hutan ni. Jalan ada. Tak ada jauh mana. Rumah lah. Ya, cabin tu. Ini ada bush. Okay, korang pergi. Aku sama. Kepala bandar je lah. Please Please work. Okay. Apa yang please work? Oh ni. Call for help. Dah call tak? Mana? Dah. Kenapa tu? Apa ni? Suruh main. Tu datang. Lari. Kau lari tak? Lari. Mana kau? Mati. Mana kau dah? Aku lari. Habis dah. Weh, bunyi apa tu? Hilang lah. Polis. Oh, Ending. dah ending lah? Help Push. kami cantik. Mantap. Good ending tu. Good ending. Bapak gedegannya. Berhenti jantung kau. Betul aku mati tadi. Betul aku mati tadi. Aduh, macam dia boleh mati. Tapi aku rasa fun lah game dia. Macam dia belakang kita tau. Aku rasa fun lah game dia. Alright guys. So macam korang nampak tadi, kita mendapatkan dua ending, iaitu bad ending dan juga good ending. Jadi mana kita mendapatkan good ending, medium. Jadi insyaAllah di masa akan datang kita akan cuba cari ending easy, hard, impossible dan secret. So itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. See you in the next video. Bye.